Assalamualaikum. Hari ni aku berpeluang bawa family isteri aku untuk jalan-jalan, mengenal budaya dan sejarah di negeri kelahiran aku sendiri. So jom kita jalan sama-sama. Selamat datang ke Kuching, Sarawak. Destinasi utama kita kali ini, kita singgah di Kampung Budaya Sarawak. Mengikut jadual Kampung Budaya Sarawak, kita ada show time yang akan berlangsung sekejap lagi, di mana persembahan dari pelbagai bangsa yang ada dekat Sarawak ni. Oh my god. Yeah, mantap. Kita orang dah naik rumah Bidayuh, rumah Iban. And now this is rumah Ulu, rumah orang Ulu. Sangat tinggi. Wajah yang berjaya naik. Ya, so high sangat tinggi Kami berjaya. Tinggi. Yang jaga Umi tu. Oh, Iman naik. Yeay. Scary kan naik tangga tu. Scary lah naik tangga tu. Ya ke? Oh. Sangat scary geng. Tengok jauh tu. Nak try Try. Tengah badan tak langat. Okey, sampai sini saja. Aku dah basah dan tak bawa tisu. Waduh. Sekarang ni kita menuju ke rumah Melanau. My Bloodline Melanau. Kita ada 4 level. Pertama tempat perubatan, bilik tidur, bilik pengantin, atas sekali tu cuma store. Kalau kau tok kawasan apa sebenarnya? Ruang tamu. Ruang tamu. Pasal kawasan? Bilik tidur, bilik pengantin, atas sekali cuma store. Apa untuk healing tempat perubatan. Oh, perubatan situ. Okey. Ni letak mana botol? Ni klinik dia orang. Letak situ je. Ha. Sirap kat sini je. Kalau ikutkan nanti tangga sebenar dia naik bukan ni. Dia lebih kurang macam ni. Ini bilik ni macam ni untuk satu family, satu family. Macam rumah panjang juga dek. Macam rumah panjang. Tapi dia tinggi sebab dia duduk dekat ni. 60 kaki. Kalau yang sebetul 4 kali ganda besar dalam 600 atau 700 penghuni dek. Sebab apa dia tinggi tadi? Sebab dulu orang Melanau nelayan, dia duduk dekat muara sungai, air kat bawah. Should be 60 feet. Dia buat macam ni untuk melek dia banjir, binatang buas ataupun musuh dia. Okey. Sebab tu juga yang Melanau buat lantai ni jarang-jarang. Senang nak tengok musuh kat bawah. Dia buat dah boleh macam ni dulu. Kalau dia pakai panah tanya tu, dia kadang kat bawah. Diorang dah sedia masak air panas, siram musuh. Anak isteri letak level 4 tu. Oh, level 4 terus lah. Masa ni Jadi Ni repot tak? tak ada lah dia. Kalau yang apa? okey. Yang nipis, ikut dia. Ni kalau disiram air panas pun tak. Ya Allah. Tak. Sebenarnya Ni dah lama. Nak dia buat kelong ni. Makan tangkap ikan. Kita pilih yang betul-betul matang dia. Kalau tak matang, dia patah nibong. Nibong kan? nibong.
Aunty ni cakap tadi dia buat jarang-jarang macam ni. Kalau ada musuh kat bawah, dia siram dengan air panas. Siram air panas, siram kat musuh terus. Nak cuba yang original tangga, kita ada 4 kaki. Amun takut sibuk. Itu bang. Itu bang. Kalau nak try original punya tangga yang ni. Besar sikit tapak dia. Rasa macam kena turun mengundur, reverse. Kalau macam ni memang apa? Dia kena dia punya apa tadi sini hormat tangga. Allah tinggi bang. Nak joget masuk kaki dengan abang ni. Cepat Aidin. Sebelah lu. Okay, sekarang ni kita dah selesai round semua rumah yang ada dekat kampung budaya ni. Tangga-tangga dia sangat membenarkan. Destinasi seterusnya, kita orang pergi ke Borneo Culture Museum. Museum ni terkenal dengan dia punya paparan teknologi tau. So masuk-masuk je memang korang rasa masuk dekat Night at Museum lah. Lepas beli tiket, kita orang pun cubalah nak explore museum ni. Memang besar, sampai tingkat 5. Tapi masuk-masuk macam mana nak masuk ni? Masuk sini, masuk siap. Aku tak nak atas dulu. Aku tak nak atas dulu. Dah kita 5, 4, 3, kita 2. Kau ni juga sana. Oh, Datuk main game ya? Oh, juga ke dia? Oh. Aku translate sikit lah apa yang abang ni cakap. Dia kata naiklah tingkat 5 dulu, slowly turun tingkat 4, 3 then 2. Sebab tingkat 2 tu banyak untuk budak. Jadi kita pun decide tingkat 5, jalan-jalan dulu tengok apa yang ada kat tingkat 5 ni. Kat sini kita boleh cium barang dagangan tempatan daripada Sarawak, local trade item. Korang boleh hidu juga. Menarik lah. Korang bukan boleh tengok je, korang boleh experience sekali bauan dia macam mana. Wow. Museum ni buat kita macam betul-betul menjelajahi masa. Sekarang kita masuk dekat gua ni lah. Ada. Wish, mantap. Tadi disebabkan Dayan terlalu nak main playground, kita terpaksa turun dekat 2 dulu. Bukan kita nak turun dari 5, 4, 3, 2. Tapi sebab dia dah nangis-nangis, kita pergilah playground. Tengoklah macam mana budak-budak. Sekarang ni kita berada dekat Masjid India ataupun dikenali sebagai Masjid Terapung. Kita nak solat asar dulu sini, singgah kejap.
Kalau ikutkan maklumat, masjid ni siap pada tahun 2019 dan kapasiti untuk orang solat dalam masjid ni 1,600 orang. So sambil-sambil korang solat sini, korang boleh layan view. Nice. Selepas selesai solat, kita orang pun siap-siap nak pergi ke lokasi terakhir untuk destinasi lawatan kita orang, iaitu Sarawak Cruise River. Air boleh ambil. Kalau nak minum air, Boleh ambil air. yang atas boleh bang. Nanti kita naik. Nanti kita naik. Kita tunggu persembahan daripada penari. Korang menari ke nanti? Saya ada show lah. Menari untuk bangsa apa? Bidayuh. Iban semua ada lah. Oh ni Melanau? Iban? Ini Melanau? Ulu Melanau. Oh, so nari nanti sorang-sorang ke macam ni? Oh iya ke? Okey. Terima kasih. Macam biasa geng, kalau dah sampai dekat kek lapis ni, maksudnya kita dah nak balik. So korang boleh singgah dekat kek lapis warisan ni. Dia buka dari 8 pagi sampai 9 malam. Kalau korang nak tengok demo dia buat kek pun boleh datang sini juga. And korang boleh singgah juga dekat waterfront. Sini ada jual ke orang nak bawa sagu hati ke, barang-barang nak bawa balik ke, boleh singgah sini. Bunyi sikit yang. Macam Itu saja video untuk kali ni. Experience kita untuk jalan-jalan Sarawak, kenali culture yang ada dekat Sarawak. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. Untuk korang, jaga diri. InsyaAllah jumpa lagi next video. Assalamualaikum.